Mengumumkan ketibaan yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam, diiringi div-div kehormat masuk ke dalam Dewan. Hadirin dimohon berdiri. Majlis dimulai dengan nyanyian lagu Negeri Selangor, lagu Negaraku dan lagu Tujuh Nilai Teras oleh kumpulan Choir MBSA di bawah pimpinan Encik Rahmat Reza bin Alwi Aizaha dari Jabatan Pembangunan Komuniti dan akan diikuti oleh semua yang hadir. Hadirin dipersilakan berdiri.
Para hadirin dipersilakan duduk. Terima kasih diucapkan kepada Kumpulan Choir MBSA dan para hadirin di atas nyanyian lagu yang penuh bersemangat sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam, yang amat dihormati Datuk Haji Imran bin Haji Kadir, Datuk Orang Kaya Mahabijaya Petaling, Orang Besar Daerah Petaling, Yang Mulia Tengku Ahmad bin Tengku Kasim, Ahli Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Ahli Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Tuan Haji Madian bin Haji Bawe, Pemangku Timbalan Datuk Bandar Shah Alam, yang berusaha Encik Muhammad Azhar bin Muhammad Sharif, Timbalan Setiausaha Pengurusan Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Puan TPR Aniza binti Haji Osman, Timbalan Setiausaha Pembangunan Majlis Bandaraya Shah Alam, yang berusaha Encik Muhammad Sofian bin Abdul Rahman, Penasihat Undang-Undang Majlis Bandaraya Shah Alam, selaku hos perhimpunan kali ini. Pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian serta warga MBSA yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Perhimpunan kali keempat Majlis Bandaraya Shah Alam tahun 2025. Saya Liana dan saya Amirul. Izinkan kami mengacarakan majlis ini sehingga ke penghujungnya. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis pada hari ini, dijemput Encik Muhammad Yusri bin Abdul Malik, penolong pegawai undang-undang, untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Ya Allah, ya Karim, ya Latif, sesungguhnya kami berhimpun dalam perhimpunan bulanan bersama Datuk Bandar kali keempat tahun 2025. Pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya-Mu dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat dan dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, permudahkan juga urusan sahabat-sahabat haji sahabat-sahabat kami, iaitu Puan Majidah binti Muhammad Ali dan pasangan, Puan Nurul Zadia Rus binti Muhammad Salim dan pasangan, Encik Nur Faizal bin Sulaiman, Puan Nuriyati binti Mansur, Puan Nur Azan bin Ahmad Denian. Ya Allah, terimalah ibadat haji mereka. Kurniakanlah kepada mereka haji yang makbul, usaha yang diberi ganjaran, dosa yang diampunkan, dan pembagian dan pulangan yang dirahmati dan diberkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Yusri bin Abdul Malik di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis pada hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan sehingga ke akhir majlis. Majlis diteruskan dengan bacaan Ikrar Rukun Negara yang akan diketuai oleh Encik Muhammad Iqbal bin Sazali, Penolong Pegawai Seni Bina, dan akan diikuti oleh Wakil Jabatan Perundangan dan semua yang hadir. Hadirin dimohon berdiri. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang ikrah, yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrah. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrah akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang, kesepahaman dan kesusilaan. Terima kasih. Para hadirin dijemput duduk. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Iqbal bin Sazali di atas pimpinan bacaan ikrar sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebelum majlis diteruskan, marilah kita bersama-sama memberi tumpuan ke skrin utama bagi menyaksikan tayangan multimedia yang telah disediakan oleh Jabatan Perundangan. Dipersilakan.
pretty girl, why do you cry? Your tears are falling like the sky. Once our love was like a dream, now it's just a memory.
Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan terhadap tayangan multimedia sebentar tadi. Tayangan multimedia itu tadi memaparkan latar belakang dan fungsi yang dilaksanakan oleh Jabatan Perundangan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sudilah tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah tuan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Seterusnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan multimedia ucapan daripada penasihat undang-undang yang berusaha Encik Muhammad Sofyan bin Abdul Rahman. Dipersilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Shah Alam. Yang dihormatkan Datuk Haji Emran bin Haji Kadir, orang kaya daerah Petaling. Yang berusaha pemangku timbalan Datuk Bandar Tuan Majan bin Baweh. Yang berusaha Ketua WIP, ahli majlis, ahli-ahli majlis. Yang berusaha timbalan setiausaha, timbalan setiausaha, pengarah-pengarah jabatan, ketua bahagian dan pengurus-pengurus sawangan. Seterusnya warga kerja Majlis Bandaraya Shah Alam yang saya hormati sekalian. Terima kasih juga kepada tuan dan puan pengacara majlis. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam satu perhimpunan yang indah ini bersama Datuk Bandar, Perhimpunan Datuk Bandar. Ini adalah perhimpunan yang keempat pada bulan Mei. Dan saya juga dengan berbesar hati merakamkan ucapan terima kasih sebenarnya kepada Datuk Bandar dan pengurusan Majlis Bandaraya Shah Alam kerana memberi kepercayaan kepada kami untuk mengendalikan perhimpunan kali keempat ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menghadapi ataupun bertemu dengan satu perayaan besar bagi umat Islam, iaitu Hari Raya Aidiladha pada 7 hari bulan Jun 2025, iaitu lebih kurang 10-11 hari lagi. Dan saya kira itu tak begitu lama sebenarnya. Dan bagi kaki tangan kita dimaklumkan ada kaki tangan kita yang terlibat dengan mengerjakan haji ini. Jadi kita doakan kepada mereka agar mereka mendapat haji yang mabrur, dimudahkan urusan dan diberikan kesihatan yang baik semasa menjalani ibadah haji. Seterusnya, kami di Jabatan Undang-Undang berbesar hati untuk berkongsi beberapa maklumat berkenaan dengan Jabatan Undang-Undang. Dan perkara-perkara ini saya kira perlu untuk kita maklumkan kepada kaki tangan keseluruhan. Pertama sekali, kita baru mewujudkan satu unit baru, iaitu unit siasatan. Dan unit siasatan ni kita wujudkan lebih kurang baru dalam setahun usianya. Dan kita ada 2 orang pegawai penyiasat dan seorang pembantu penguatkuasa. Ada 3 orang yang duduk di dalam unit ini. Fungsi utama ialah untuk kita mengadakan khidmat rundingan bagi menyediakan kertas siasatan bersama jabatan-jabatan. Jadi tujuannya untuk kita mewujudkan satu kertas siasatan yang bagus. Kita ada perbincangan dengan jabatan-jabatan yang menguatkuasakan peraturan. So tujuannya untuk kita menghasilkan IP yang berkualiti lah. Itu harapan kami itu. Jadi kita perlu kepada kerjasama semua jabatan, dan kita mohon agar jabatan-jabatan dalaman terutamanya yang menguatkuasakan peraturan untuk mengguna pakai kami ni, kita punya unit ni, untuk dimanfaatkan agar peraturan majlis yang kita keluarkan notis, yang kita keluarkan compound dan sebagainya, kita dapat kuatkuasakan, dan peraturan kita dapat daulatkan peraturan yang kita kuatkuasakan di majlis. Seterusnya, kami juga telah mengadakan perbincangan bersama bahagian kualiti, iaitu kan kami telah memuktamadkan ISO, penguatkuasaan dari pengeluaran notis, compound dan sebagainya, sehingga membawa kepada pendakwaan kes di mahkamah. Dan kertas ISO ni secara pentadbiran kami dengan bahagian kualiti dah selesai sebenarnya. Jadi kita hanya perlu untuk bawa kepada jawatan kuasa yang berkenaan untuk kelulusan, dan seterusnya kita akan kuasakanlah di peringkat majlis. Itu step-step yang berikutnya kita akan lihat bagaimana kemudian.
Dan apa yang kami nak nyatakan di sini ialah dengan berkuasa-kuasanya ISO ini ia akan menjadikan majoriti pelanggaran peraturan undang-undang kita boleh katakan akan wajib untuk didakwa kecuali notis telah dipatuhi ataupun kompon-kompon berkenaan telah dibayar sebelum kita teruskan dengan pendakwaan. Itu ISO ya. ISO ni pada kami penting jugalah. Dia akan menjadi sebahagian daripada nadi kepada Majlis Bandaraya Shah Alam. Berikutnya kami juga sedang mengusahakan SOP ni Standard Operation Procedure bagi pelaksanaan kerja-kerja pengawasan majlis, dan ini adalah hasil daripada bengkel hujung 2024 yang lepas, dan kita telah terima pelbagai maklumat, pelbagai respon daripada jabatan-jabatan. Kami telah lakukan di peringkat undang-undang, kami telah lakukan proses cerapan, tapisan maklumat dan sebagainya, dan pada status terkini kita boleh sebut kita dah siapkan flow ataupun aliran kerja bagi beberapa SOP penguatkuasaan. Itu yang kami telah ada. Walau bagaimanapun untuk penyediaan detail teks SOP ni dia perlukan penelitian yang lebih detail, iaitu penelitian bukan sekadar peraturan tetapi juga perlu disesuaikan dengan practicality di lapangan, sebab yang melaksanakan kerja adalah jabatan-jabatan yang teknikal yang berada di lapangan. Jadi kami juga perlu meneliti dari segi pelaksanaan tersebut supaya kami tidak mewujudkan SOP ini berdasarkan peraturan sahaja. Jadi sekiranya ada apa-apa keperluan kami perlu ambil untuk panggil berbincang dengan jabatan-jabatan, kami akan panggil. Sebab kita pun perlukan jawapan ataupun respon ataupun pandangan daripada jabatan yang melaksanakan kerja di lapangan. Jadi itu satu perkara yang perkara yang berikutnya yang update untuk Jabatan Undang-Undang ialah kita telah Majlis Bandaraya Shah Alam telah berjaya atau telah bersetuju untuk meneruskan penubuhan 2 jawatan kuasa kecil yang diuruskan oleh kami di Jabatan Undang-Undang. Yang pertama, jawatan kuasa penyelarasan tindakan penguatkuasaan, jawatan kuasa kecil Task Force tuntutan awam terhadap pemaju-pemaju yang gagal menyediakan kemudahan awam sebagaimana yang disyaratkan di dalam KM. Kedua-dua jawatan kuasa ini akan dianggotai juga oleh ahli majlis kita, ahli majlis yang berkaitan. Jawatan kuasa penyelarasan penguatkuasaan ini dilihat sebagai satu yang penting bagi memastikan tindakan penguatkuasaan bagi isu-isu yang besar, terutamanya dilaksanakan dengan melibatkan semua jabatan. Maksudnya tidak ada jabatan yang tertinggal ataupun overlook dengan masalah yang dihadapi secara tersusun dan berkesan. Itu tujuannya. Jadi semua jabatan-jabatan akan dilibatkan, maka tindakan-tindakan adalah secara yang lebih terselaras ataupun secara bersusun. Jawatan kuasa Task Force tuntutan ni kita juga penting, tuntutan daripada maju ni adalah penting. Kami melihat dari segi aspek yang daripada 2 aspek lah sebenarnya. Satu, perlu dipastikan pemaju ni mematuhi KM, syarat-syarat supaya kemudahan tu diwujudkan. Bila diwujudkan bangunan ada dewan orang ramai dan juga food court ataupun taman permainan, jadi sekiranya dibina dan dilaksanakan, maka dia akan memudahkan penduduk di dalam pembangunan yang berkenaan. Dari satu sudut lain pula, kita lihat dia sebagai satu hasil barulah. Kita boleh katakan begitu, hasil baru sekiranya mereka gagal untuk siapkan kemudahan-kemudahan yang disyaratkan. Kita berniat, bertujuan untuk menuntut secara ganti rugi. Jadi kita percaya kalau mereka enggan ataupun gagal, kita tuntut dalam bentuk wang dan ganti rugi yang senilai dengan kemudahan yang sepatutnya mereka telah bina. Jadi itulah antara 4 perkara yang kami kira 4 perkara yang besar di peringkat undang-undang yang kita telah dan sedang jalankan, dan jawatan kuasa ini juga salah satu yang terbarulah. Kedua-dua jawatan kuasa ini melibatkan ahli majlis. Seterusnya, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin menyerulah agar kita sama-sama berganding bahu dan sentiasa menerapkan semangat kerja berpasukan untuk memastikan perkhidmatan kita lebih cekap, lebih telus, juga pantas. Jadi saya kira itu satu perkara yang penting untuk seluruh organisasi MBSA
agar kita tetap dihormati di mata penduduk Majlis Bandar Shah Alam dan juga orang khasnya dan juga penduduk rakyat Selangor amnya. Jadi dengan demikian saya ucapkan sekian terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Sofyan bin Abdul Rahman di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya marilah kita bersama-sama mendengar ucapan daripada Yang Mulia Tengku Ahmad bin Tengku Kasim, Ahli Majlis Majlis Bandaraya Shah Alam. Dipersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, Datuk Bandar. Yang dihormatkan Datuk Haji Imran Datuk Haji Kadir, orang besar daerah, teman-teman ahli majlis, Yang Berusaha Tuan Haji Madian bin Maweh, pemangku timbalan Datuk Bandar, TSU pengurusan Cik Azhar, TSU pembangunan Puan Yaniza, host pada pagi ini Cik Sofian, ketua-ketua jabatan, pengurus-pengurus cawangan, seluruhnya warga kerja MBSA, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor Maju dan salam perpaduan. Pertama-tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hanya dengan izinnya saja kita dapat bersama-sama pagi ini. Kita diberi nikmat kesihatan untuk datang dan hadir bersama-sama pagi ini. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Bandar dan juga host pagi ini kerana bagi peluang kepada saya berucap lah pagi ini. Saya duk fikir apa saya nak cakap pagi ini ni. So tapi oleh kerana saya diminta bercakap, maka bercakaplah saya. Okey. Hari ini saya nak buat some sharing sikit lah. Sharing ataupun kita kongsi ya. Because sharing is caring. Maknanya kita care, kita ambil berat lah. Sebab itu kita share. Saya nak cakap tentang dua konsep lah tu ya. So ini bukan kelas lah tu ya. Konsep lah. Saja nak share. Iaitu satu dinamakan normalisasi. Dan juga yang kedua, konsep tentang penambahbaikan ataupun Kaizen, continuous improvement. Ni benda ni saya rasa penting untuk kita. Okay. So kalau saya sebut tadi tentang konsep pertama, normalisasi ataupun merupakan kebiasaan, ia bermaksud kita menurut aturan, keadaan atau benda yang lazim. Satu rutin task. Contohnya kita ada customer service. Kalau kita bertugas di kaunter customer service, kita akan pagi-pagi kita kata selamat pagi, cik datang, terima kasih, apa semua. All those things routine actually yang kita selalu buat. So jadi normalisasi atau kebiasaan ini ia sebenarnya penting untuk skill development, untuk menambahkan skill kita, keupayaan kita. Dan hasil normalisasi atau kebiasaan ini akan menjadikan kita bertambah cekap dan mahir. Dan bila kita berulang-ulang, kita makin cekap, kita jadi biasa dan we are good at it lah. Tapi dia bukan sesuatu yang tak baik ya. Tapi apa yang saya nak tekankan ialah melakukan sesuatu perkara yang sama berulang-ulang dengan mengharapkan
keputusan yang berbeza. Okay. So kebiasaan inilah yang kita perlu beri perhatian dan kita kena elakkan. Ataupun apa yang disebut achieving a goal has repeatedly failed. Bila kita buat sesuatu tapi dia fail lah. Okay. Contohnya, kalau kita belajar, asyik belajar tapi kita fail. Bila kita belajar, kita fail. Kita belajar, kita fail. Maknanya, kebiasaan tu perlu ada perubahan. Sama jugalah kalau kita orang yang kena penyakit kencing manis. Saya rasa ramai kena penyakit kencing manis. So jadi kalau kita asyik kata saya nak bagi saya sihat, tapi duk makan juga gula lah, teh tarik manis lah, karbohidrat tinggi lah. So macam mana kita nak sembuh daripada kencing manis ni? So jadi apa yang kita perlu buat ialah kita kena berubah. Sama jugalah kalau sekarang ni kita ada tim kita yang nak mendaki Gunung Kinabalu. Firdaus dia. Firdaus, Anwar ni semua, tak tahulah Maizan semua. Diorang ni bila nak mendaki Gunung Kinabalu, kalau dia duduk saja macam Nabil, susah nak panjat gunung. So jadi dia kena buat apa? Dia kena exercise. So you tak boleh rutin biasa relax. Lepas tu dia ingat nak panjat gunung. Sorry lah. So you kena put effort. Ini. Ini Maizan ni tengok ni. Dia panjat gunung elok-elok. Okey. So jadi kalau kita nak meningkatkan prestasi, kita tak boleh buat benda yang sama bertahun-tahun ya. Okay, dan kita harap prestasi kita akan naik. No way ya. So prestasi kerja yang sama setiap tahun akan pasti menghasilkan keputusan yang sama juga. Okay. Kalau kita nak tingkatkan prestasi, we got no choice but to improvise. Kita kena buat penambahbaikan. Tak boleh ikut cara lama. We call it a new normality. Normal yang kebiasaan yang biasa, yang baru. Contohnya kalau kita pergi airport, kalau kita pergi kat counter Asia, banyak orang queue. Dia queue dan queue tu panjang sangat. So apa yang AirAsia buat ataupun banyak airline company buat, airline buat letak kios ya. You can go and do self checking dekat kios. Ini adalah kebiasaan yang baru yang meningkatkan productivity. Sama jugalah kalau kita siapa yang biasa deal dengan jabatan immigration, kalau dia pergi dulu kalau nak pergi immigration queue panjang dan kadang-kadang orang balik fed up. Tapi immigration buat online appointment. So you pergi buat, you tak payah queue lagi, buang masa semua. So these are the new normality. So kita punya approach kena berubah lah. Alright. So bila kita buat approach kita yang berubah, apa matlamat kita ialah kita pergi kepada konsep kedua, iaitu continuous improvement. Pembaikan, penambaikan yang berterusan. Ataupun yang disebut yang biasa kita dengar ialah Kaizen ya. Kaizen ni adalah salah satu falsafah Jepun yang menitik beratkan penambahbaikan yang dibuat melalui peningkatan yang berterusan. Walaupun sedikit, tapi peningkatan tu berterusan, sentiasa ada peningkatan. Progress is made through small incremental changes over time. So, ia berkaitan sentiasa mencari jalan untuk meningkatkan kemahiran, tingkah laku, proses kerja dan proses yang always finding ways to enhance the processes and behaviors to create better future. Pentingnya perubahan, kita sebenarnya bukanlah nak dapat perfectionist. Actually perfectionist itu bagus, tapi bukan semua boleh go for perfectionist. So apa yang paling penting ialah kita menambah baik, buat penambahbaikan secara berterusan. Contohnya, kalau dalam bidang perniagaan, siapa dalam bisnes ya, among the most important thing is tingkatkan khidmat pelanggan. Alright, so we have to improve because
kita punya customer is king. Optimalkan proses. Kemudian kalau pembangunan atau personal development, pembangunan kendiri, kita cerita tentang sentiasa meningkatkan kemahiran, menambahkan belajar lebih tinggi lagi. Dalam pendidikan, guru-guru contohnya menggunakan kaedah-kaedah pendidikan pembelajaran yang baru lah. So yang paling penting ialah melibatkan the shift in mindset. Mindset kita ni kita tak boleh kekal dengan cara yang lama lah. Okay, so a positive change mindset more likely to be successful in making changes in your life. Contohnya lah, kalau di peringkat MBSA, kalau kita buat sedikit benchmarking, MBSA ni sebagai bandaraya, kita patut benchmark, Datuk ya, Tokyo sebagai benchmark kita. Then we go for a high standard lah. So itu mungkin salah satu daripada benchmarking kita ya. Okey, so dan dalam bila kita cerita tentang ni sikit lagi kelas tu sikit 5 minit boleh ya. So bila kita cerita tentang continuous development ni, dia berkaitan dengan satu kitaran yang dinamakan the cycle of continuous improvement, yang mana yang disebut oleh E. Edward Denning. Ya, E. Edward Denning ni seorang jurutera di mana apa-apa penambahbaikan berterusan akan melalui proses yang dinamakan PDCA. You plan, you do, you check, then you act. Ni bila you plan, you buat, kemudian you check, itu makna ada continuous improvement, penambahbaikan dan akan menghasilkan penambahbaikan lah. So jadi apa yang kita perlu buat apabila kita cerita tentang perubahan ialah pertama sekali niat perlu berubah ke arah kebaikan. Kedua, berfikiran terbuka, open to feedback. Dan yang ketiga, belajar dari kesilapan ya. Jangan ulangi. Mulakan perubahan dengan langkah kecil yang sedikit-sedikit tapi ada impact dan sentiasa menambah baik. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya, ini kita biasa dengar, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada dirinya. So sebagai ingatan itu, jika kita nak hasil yang berbeza, jangan buat benda yang sama berulang-ulang. Sebenarnya apa yang disebut ni semua ni adalah berkaitan juga dalam satu surah yang pendek, iaitu surah Al-Insyirah, Alam Nashrah ya. Ayat 7, Faiza faraqta fansab, iaitu yang bermaksud apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. So, jadi coming to the end of saya punya ucapan saya ni, marilah kita betul-betul berazam, beritizam untuk membuat perubahan ke arah kebaikan dengan melaksanakan semua urusan kita dengan bersungguh-sungguh secara berterusan, kerana ia adalah satu amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tengku Ahmad bin Tengku Kasim di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Majlis kini diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Baik. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Yang di atas sana, sebelah kanan sana? Okey? Okey. Sini? Senyap je. Okey. Okey ini kan. Okey baik. Bawah sini? Baik, itu dia, sihat semua. Alhamdulillah. Semua nampak sihat. Ceria. Ceria belaka kan. Jadi pertama kita dapatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama kita menjayakan acara perhimpunan kita pada pagi ini. Jadi terlebih dahulu saya alukan kehadiran semua yang hadir di dalam auditorium ini pada pagi ini, dan juga terlebih dahulu saya alukan kehadiran yang amat berhormat, yang amat dihormati, yang amat dihormati. Macam ucapan dekat perwakilan ni. Macam mana pergi? Yang amat dihormati Datuk Haji Emran bin Haji Kadir, Datuk Orang Kaya Mahabijaya Petaling, Orang Besar Daerah Petaling. Yang Mulia Tengku Ahmad bin Tengku Kasim, Ahli Majlis MBSA, yang berusaha ahli-ahli majlis yang saya hormati. Yang berusaha Tuan Haji Madian, pemaku Timbalan Datuk Bandar. Yang berusaha Encik Azhar, Timbalan Setiausaha Pengurusan. Yang berusaha Puan TPR Aniza, Timbalan Setiausaha Pembangunan. Yang berusaha Encik Sofian, Pengarah Perundangan, selaku tuan rumah kita pada pagi ini. Dan seterusnya pengarah jabatan yang berada di sana, dan juga seterusnya warga-warga kerja yang hadir pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak dapat memenuhi sebahagian dari dewan ini. Alhamdulillah, sebab difahamkan ada sebahagian staf kita berada di lapangan untuk tugas-tugas tertentu. Tapi apapun, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan juga tahniahlah kepada tuan rumah Jabatan Perundangan dengan ucapan daripada yang bersama Encik Sofian secara AI. Itu dia. Tapi bukan AI tadi tu kan? Itu kaedah masing-masing untuk memberikan ucapan dan menyampaikan segala perkongsian yang ada pada pagi ini. Dan juga seluruh kaki tangan Jabatan Perundangan dengan bacaan ikrar yang begitu bersemangat. Satu tepukan kepada mereka. Dan juga kumpulan choir menyanyi seperti mana biasa, cukup bersemangat. Itu yang kita nak. Macam mana ini? Oh, macam-macam. Dan juga pada pagi ini satu kelainan kita ada pada pagi ini, kita memberi ruang kepada ahli majlis kita Yang Mulia Tengku Ahmad untuk menyampaikan ucapan. Dan pada pagi ini ada banyak juga perkongsian sharing tentang normality dan juga continuous improvement. Satu perkongsian yang cukup baik untuk kita meningkatkan, untuk kita renung-renungkan bagaimana untuk kita menjadi yang terbaik, to be a good officer kepada MBSA. Jadi harapan saya, segala apa yang telah dicurahkan oleh Yang Mulia Tengku dapat kita jadikan tauladan kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya difahamkan pada pagi ini banyak acara yang kita nak saksikan berlaku di atas pentas ini, penyampaian anugerah-anugerah kepada rakan-rakan kita yang berjaya. Jadi saya rasa mungkin tak banyaklah saya nak ucap pada pagi ini. Tapi kalau tengok pada sini macam ada 100 muka surat. Saya cuma teringatlah tadi dalam kita akan merayakan hari raya Aidil Adha. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban. Jadi saya tak nak berucap panjang, tapi saya nak kita teringat lirik lagu P. Ramlee, Tan Sri. Ingat tak lagu? Lagu apa? Tentang berkorban.
berkorban apa saja. Ya. Tak nyanyi cukup lah. Kita ingat lirik lagu dia tu. Padahal tak pun nyawa, itulah kasih mesra, sehati dan mulia. Dengar, dia sebenarnya ada lagi tu kan. Tapi yang saya nak, bukan soal saya nyanyi kan, tapi lirik itu, lagu itu, lagu tentang berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. P. Ramlee dah cerita dulu dah kan tentang pengorbanan. Jadi sambil kita merayakan Hari Raya Korban ini, kita mengambil iktibar dan tauladan, bukan saja untuk kita menjalani ibadah korban, merayakan ibadah korban, tapi juga kita memahami tentang sebenar maksud pengorbanan itu. Berkorban apa saja, jiwa ataupun harta. Jadi kita sebagai penyewa awam, kita fikir-fikirkanlah apa yang boleh kita korbankan untuk MBSA, berkhidmat dengan yang terbaik. Apa yang kita boleh korbankan untuk negara kita, memberikan perkhidmatan yang terbaik. Apa yang boleh kita korbankan kepada negeri kita dan juga daerah kita, memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk. Jadi itulah pesanan saya yang cukup ringkas untuk kita jadikan, sama-sama jadikan panduan dan teladan untuk kita. Itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Begitu ringkas, tetapi ingat, kita mesti menjadi yang terbaik, jujur dan amanah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada... dah habis dah? Sedap tak nyanyi lagu tadi? Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pada 15 Mei 2025 bersamaan Hari Khamis telah berlangsung anugerah pengurusan pejabat dan pentadbiran cemerlang APPC tahun 2025. Ianya merangkumi 3 komponen, iaitu komponen A, komponen B dan komponen C. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Seksyen Kualiti, Jabatan Korporat dan Perhubungan Awam atas penganjuran yang lancar, teratur dan berimpak. Justru, marilah kita saksikan bersama bingkisan perjalanan penilaian APPC MBSA baru-baru ini.
Hadirin dan hadirat sekalian, sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah kali ke-79 tahun 2024, seramai 7 orang kaki tangan majlis telah dianugerahkan darjah dan bintang kebesaran Negeri Selangor Darul Ehsan tahun 2024. Majlis pengundian darjah kebesaran telah berlangsung di Dewan Jubli Perak Sultan Abdul Aziz Shah Alam pada 13 Mei 2025. Dengan itu, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan multimedia penerima-penerima pingat perkhidmatan cemerlang dan pingat jasa kebaktian. Syabas dan tahniah diucapkan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan 1 detik yang cukup bersejarah dan membanggakan, khususnya buat warga Majlis Bandaraya Shah Alam. Hadirin sekalian, pada Asia Pacific Sustainability Conference and Awards 2025 yang telah berlangsung di M World Hotel Petaling Jaya baru-baru ini, Majlis Bandaraya Shah Alam telah menerima 1 pengiktirafan tertinggi dalam bidang pembangunan mampan, Sustainability Champion Award 2025. Anugerah yang amat berprestij ini telah disampaikan kepada Yang Berusaha Puan TPR Aniza binti Haji Osman, Timbalan Setiausaha Pembangunan MBSA yang turut diberi penghormatan menyampaikan pembentangan mengenai inisiatif mampan yang dilaksanakan oleh MBSA. Majlis seterusnya menjemput Datuk Bandar serta Div-Div kehormat bagi majlis penyampaian anugerah. Dengan ini dipersilakan Yang Berusaha Puan TPR Aniza binti Haji Osman, Timbalan Setiausaha Pembangunan MBSA untuk menerima sijil penghargaan khas daripada Datuk Bandar sebagai tanda penghormatan dan kebanggaan atas kejayaan ini. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan TPR Aniza binti Haji Osman. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Majlis Bandaraya Shah Alam di atas kecemerlangan dalam usaha melestarikan pembangunan bandar. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insentif kecemerlangan pelajar adalah salah satu manfaat yang diberikan kepada anak-anak ahli kelab rekreasi MBSA
dan Enulis Shah Alam yang cemerlang di dalam peperiksaan. Seramai 14 orang pelajar telah memperolehi keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM yang cemerlang bagi tahun 2024. Dengan ini, majlis mempersilakan Encik Ahmad Khairil Zain bin Mustafa, Timbalan Presiden Kelab Rekreasi MBSA, dan Encik Zailan bin Sanusi, Pengerusi Enulis Shah Alam, untuk naik ke pentas bagi mengiringi Datuk Bandar dan Dif-Dif Kehormat bagi acara penyampaian hadiah. Dipersilakan Wakil Ibu Bapa Pelajar, Encik Muhammad Firdaus bin Abu Rahim, Jabatan Penguatkuasaan. Encik Asmawi bin Ahmad, Jabatan Kejuruteraan. Puan Hamidah binti Ahmad, Jabatan Kewangan. Encik Sahrul Nizam bin Ahmad. Maaf, beliau tidak dapat hadir pada pagi ini. Seterusnya, Puan S.R. Maisarah binti Muhammad Yusof, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta. Puan Nurziah binti Termizi dari Jabatan Kejuruteraan. Encik Roslan bin Hamim, Jabatan Kejuruteraan. Encik Zainal Abidin bin Abdul Samad, Jabatan Kejuruteraan. Puan Nurhana binti Kamarul Zaman, Jabatan Penguatkuasaan. Puan Losminah binti Paimir. Maaf, beliau tidak dapat hadir pada pagi ini. Seterusnya, Encik Roshidi bin Rahim dari Jabatan Kewangan. Encik Rahim bin Hayat, Jabatan Khidmat Pengurusan. Encik Suhaimi bin Muhammad Sarip, Jabatan Penguatkuasaan.
Dan yang terakhir, Puan Nur Aini binti Awang dari Jabatan Khidmat Pengurusan. Syabas dan tahniah diucapkan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Khairizin bin Mustafa. Dan Encik Zailan bin Sanusi di atas penyampaian anugerah itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, Jabatan Pembangunan Komuniti di bawah Seksyen Kebudayaan dan Pelancongan telah menganjurkan program Liplap Raya Shah Alam 2025. Terdapat 19 persatuan penduduk dan KRT Kelab Rukun Tetangga telah menyertai pertandingan pada tahun ini. Pertandingan Liplap Raya Shah Alam 2025 bukan sahaja memberi peluang kepada peserta untuk menunjukkan bakat kreatif tetapi juga memperkukuhkan hubungan komuniti sambil menyemarakkan sambutan Aidilfitri dengan penuh warna-warni dan semangat perayaan. Dengan ini, majlis mengumumkan pemenang pertandingan Liplap Raya 2025 adalah seperti berikut. Penerima sagu hati tempat ke-10 hingga tempat ke-4 akan membawa pulang RM500. Tempat ke-10, MPP Zon 21, Persatuan Penduduk Setia Utama 1, dijemput Encik Xiao Fun Yen. Tempat ke-9, MPP Zon 8, Pejabat Pengurusan Anggrek 26, dijemput Puan Siti Nur Aisyah binti Muhammad Zain. Tempat ke-8, MPP Zon 2, KRT Seksyen 10. Dijemput Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Emran bin Haji Kadir. Seterusnya, tempat ke-7, MPP Zon 6, Pusat Komuniti PPS 17TB, dijemput Encik Hamdan bin Harun. Maaf, dijemput Encik Muhammad Firdaus bin Muhtar. Pandang kiri sangkut lagi. Sok puasa terlupa niat. Google cepat. Masih slow ke wifi? Masa berlalu begitu cepat. Sedar malam dompet. Seterusnya, tempat ke-6, MPP Zon 18, Pangsapuri Flora, Encik Syahrizad. Maaf, beliau tidak dapat hadir hari ini. Pemenang seterusnya, tempat ke-5, MPP Zon 4, Komuniti Penduduk Taman Kolaris, Encik Chow Pung Meng. Tempat keempat, MPP Zon 3, KRT JMB Blok 8 hingga 12, Encik Maizan bin Haji Abdul Majid.
Tempat ketiga jatuh kepada MVP Zon 21 Persatuan Penduduk Kasa Sutra Encik Xiao Fun Yen. Pemenang akan membawa pulang RM1,000. Semua happy, hanya aku yang sendiri. Bila nak tengok story IG, tapi wifi macam. Bila tiba hari raya, alamak raya lagi. Kuih raya tak jadi. Naib juara jatuh kepada MPP Zon 17 Pusat Khidmat Ahli Majlis Zon 17 Puan Oi Hau Bun. Pemenang akan membawa pulang RM1,500 Malaysia. Balik kampung, jalan melekat. Pandang kanan, pandang kiri, sangkut lagi. Bagi juara pertandingan Lip Lap Raya Shah Alam 2025 jatuh kepada MPP Zon 13 Persatuan Penduduk Bukit Naga Encik Natindran Raj anak lelaki Baskaran. Pemenang akan membawa pulang RM2,500. Diminta wakil. Tahniah buat semua. Oh, ada wakil lagi. Maaf. Lemang pula jangan biar terbakar. Puas berpuasa sempurna, menantikan hari yang mulia. Salah resah ukuran pinggang. Tahniah buat semua pemenang. Para hadirin sekalian, Malaysia Technology Expo MTE 2025 telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusof Abdal, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. MTE merupakan platform inovasi berprestij yang menghimpunkan idea-idea kreatif dari pelbagai agensi, institusi dan industri seluruh negara. MBSA telah berjaya mengharumkan nama Shah Alam dengan pencapaian yang amat membanggakan. Majlis kini diteruskan dengan acara utama penyampaian penghargaan kepada pasukan-pasukan inovasi MBSA yang telah menerima pengiktirafan di MTE 2025. Bagi kategori Gold Award dan Special Award, dipersilakan pasukan EX7 MBSA dengan tajuk projek IRIS, Integrated Monitoring System for City Safety and Council Revenue, the Union of Arabian Academics TUOAA. Dijemput fasilitator Puan Wan Suraya binti Sahabaluddin, Ketua Kumpulan Encik TS Najhan Pata bin Sairi, Ahli kumpulan dijemput Encik Syamsul Kamar bin Ahmad, Encik Sahrul Azri bin Sarni, Encik Ilyas bin Mat Johari, Encik Hasanul Asraf bin Rohman, Encik Iskandar bin Mansur, Encik Hairuddin bin Saidan, Encik Azlan bin Suhaimi dan Encik Said Zarif Irzad bin Said Sazli. Seterusnya dipersilakan pasukan X Discretion dengan tajuk projek e-bill, Electronic Billing Payment. Fasilitator Puan Wan Suraya binti Sahabaluddin.
Ahli kumpulan dijemput Encik Muhammad Hazim bin Rosnan, Encik Cik Iskandar bin Cik Soh, Encik Muhammad Nazirul Afiq bin Hamzah, Encik Syaipur Azwan bin Abdul Hamid dan Encik Norawi bin Muhammad Ehsan. Bagi kategori Silver Award, dijemput pasukan T-Rex MBSA dengan tajuk projek Smart Q ISO A Comprehensive Digital Document Management Solutions, pasukan gabungan dalam anugerah khas. Dijemput fasilitator Puan Wan Suraya binti Sahabaluddin, Ketua Kumpulan Encik Nur Azali bin Muhammad Sahid Mashhud, Ahli kumpulan Encik Amirul Amin bin Ahmad, Encik Nizam bin Yusof, Encik Hairudin Ramli, Encik Hairudin Saidan dan Encik Sufian Zainuddin. Tahniah diucapkan kepada semua pasukan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pelaksanaan Glam Raya Eksa MBSA 2025 merupakan inisiatif baharu yang menggantikan program Sudut Raya Eksa yang telah dijalankan sejak tahun 2023. Program ini merupakan hasil inisiatif Jawatan Kuasa Promosi Eksa dengan kerjasama Jawatan Kuasa Indo Eksa MBSA bagi menyemarakkan sambutan Aidilfitri melalui hiasan kreatif berunsurkan amalan hijau dan penggunaan bahan terpakai. Kini tibalah saat yang dinanti-nantikan, majlis akan mengumumkan para pemenang bagi Eksa dan Glam Raya MBSA 2025 yang telah berlangsung dari 17 hingga 22 April 2025. Bagi kategori Glam Raya MBSA 2025, majlis dengan sukacitanya menjemput tempat ketiga, pemenangnya ialah Jabatan Audit Dalam. Hadiah yang bakal diterima merupakan wang tunai berjumlah RM100 Malaysia dan sijil penghargaan. Seterusnya bagi tempat kedua jatuh kepada Jabatan Bangunan. Diminta wakil atau pengarah untuk naik ke atas pentas. Hadiah yang bakal diterima ialah wang tunai berjumlah RM200 dan sijil penghargaan.
Tempat pertama jatuh kepada Jabatan Keuangan. Minta wakil atau pengarah naik ke atas pentas. Pemenang akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM300 dan sijil penghargaan. Bagi anugerah khas juri, dijemput Pejabat Cawangan Kota Kemuning. Minta wakil atau pengarah naik ke atas pentas. Pemenang akan menerima hadiah khas Indo Eksa dan sijil penghargaan. Cakap sana, cakap sini, diminta tolong berhenti. Pumpang, 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 sembang, sembang, raya pumpang, pumpang, tak cukup masa sampai petang. Berhati-hatilah bila berkata, jangan sampai terleka. Seterusnya bagi kategori bilik pegawai terbaik Eksa dinobatkan kepada Encik Ahmad Azizi Hakim bin Abdul Muhi, Pegawai Penilaian dari Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta. Pemenang akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM100 Malaysia. Sembang, sembang, raya pumpang-pumpang, tak cukup masa sampai petang. Berhati-hatilah bila berkata, jangan sampai terleka. Sembang, sembang, raya pumpang-pumpang. Sekali lagi diucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pemenang serta seluruh jabatan yang telah mengambil bahagian dalam program ini. Kini majlis diteruskan dengan penyampaian bagi kejohanan Pimpong. Buat pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, pasukan Pimpong MBSA telah menyertai kejohanan Pimpong Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 2 hingga 4 Mei 2025 di Stadium Titiwangsa Kuala Lumpur. Anjuran bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Kelab Pimpong Legacy United. Lebih membanggakan, Encik Wan Hazril Aizat dari Jabatan Khidmat Pengurusan telah muncul johan bagi kategori perseorangan beginner advance sekaligus membawa pulang medal kejohanan berserta wang tunai RM1,000 Malaysia. Dipersilakan pengurus dan ahli pasukan untuk naik ke pentas. Syabas dan tahniah diucapkan. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian bagi Labuan International Sea Challenge 2025 Beach Volleyball. Dua pasukan bola tampar wanita MBSA telah menyertai kejohanan bola tampar Pantai Labuan International Sea Challenge 2025 pada 25 hingga 27 April 2025 di Labuan International Sea Sport Complex. Kedua-dua pasukan telah meraih pingat gangsa dan perak dengan membawa pulang wang tunai RM3,000 dan RM2,000 Malaysia. Dipersilakan pengurus dan kedua-dua ahli pasukan untuk naik ke atas pentas. Syabas dan tahniah diucapkan.
Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pasukan e-sports MBSA telah menyertai sesi pemilihan atlet e-sports Maksak Negeri Selangor 2025 pada 17 April 2025 di Dewan Sri Jugra Teluk Datuk. Pasukan MBSA telah meraih johan dalam sukan EA Sports FC25 kategori double dan Mobile Legends Bang Bang. Kedua-dua pasukan telah membawa pulang wang tunai RM300 dan RM500 Malaysia. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pasukan e-sports MBSA juga akan mewakili Maksak Selangor 2025. Dipersilakan pengurus dan kedua-dua ahli pasukan untuk naik ke pentas. Syabas dan tahniah diucapkan. There'll be a party every night. Don't hold your breath, let's play tonight. Game on, party on. Tell me who you're gonna be, that's on your mind. No one can stop, it's time to shine. We are young, things will be fine, danger comes, I won't hide, we are leading the trend tonight. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pasukan DAT MBSA telah menyertai kejohanan DAT Terbuka Selangor 2025 pada 9 hingga 12 Mei 2025 di Quayside Mall, Kuala Langat. Acara yang dipertandingkan adalah perseorangan lelaki dan wanita, beregu lelaki dan wanita serta berpasukan. Pasukan MBSA telah meraih tempat ketiga di dalam acara perseorangan lelaki dan beregu lelaki melalui Encik Tinot, anak lelaki Simalingam dan Encik Muhammad Faizal bin Muhammad. Kedua-dua acara membawa pulang wang tunai sebanyak RM500 dan RM1,000 Malaysia. Manakala acara DAT berpasukan, pasukan DAT MBSA telah berjaya meraih gelaran johan dan membawa pulang wang tunai RM5,000 Malaysia. Dipersilakan pengurus dan ahli pasukan untuk naik ke pentas. Syabas dan tahniah diucapkan. Para hadirin sekalian, untuk makluman, pada 13 Mei 2025 telah berlangsungnya Majlis Anugerah Sukan Negara yang penuh gilang gemilang di Hotel Dorset Grand Subang. Dalam majlis berprestij ini, Cik Nur Farah Ain Abdullah, pemain bowling padang nombor 1 dunia, telah dinobatkan sebagai olahragawati kebangsaan 2024. Anugerah utama ini disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kejayaan Cik Nur Farah Ain Abdullah mencipta sejarah sebagai atlet bowling padang pertama yang menerima anugerah terunggul ini. Beliau mendapat pengiktirafan selepas muncul juara dalam kejohanan bowling padang dalam Dewan Dunia 2024 yang berlangsung di Guernsey, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai salah seorang atlet terbaik di dalam dunia sukan ini. Majlis dengan penuh penghormatan menjemput Cik Nur Farah Ain Abdullah untuk naik ke atas pentas dan menerima pengiktirafan atas pencapaian luar biasa beliau. Tahniah dan syabas atas pencapaian yang membanggakan. Semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada generasi akan datang dan terus membawa kecemerlangan dalam arena sukan negara. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Bandar di atas penyampaian anugerah sebentar tadi.
Dijemput Datuk Bandar dan Div Kehormat. Boleh duduk. Majlis seterusnya merupakan program khas bersama bahagian integriti. Dengan ini diharap semua warga MBSA dapat terus kekal di dalam Dewan sehingga program ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Muhammad Yatim, Datuk Bandar Shah Alam. Yang amat dihormati Datuk Haji Imran bin Haji Kadir, Datuk Orang Kaya Maha Bijaya Petaling, Orang Besar Daerah Petaling. Yang mulia Tengku Ahmad bin Tengku Kasim, Ahli Majlis Bandar Shah Alam. Yang berusaha Ahli Majlis Bandar Shah Alam. Yang berusaha Tuan Haji Madian bin Haji Bawih, Pemangku Timbalan Datuk Bandar Shah Alam. Yang berusaha Encik Muhammad Azhar bin Muhammad Sharif, Timbalan Setiausaha Pengurusan Majlis Bandar Shah Alam. Yang berusaha Puan TPR Aniza binti Haji Osman, Timbalan Setiausaha Pembangunan Majlis Bandar Shah Alam. Yang berusaha Encik Muhammad Sofian bin Abdul Rahman, Penasihat Undang-Undang Majlis Bandar Shah Alam selaku hos perhimpunan kali ini. Pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua bahagian serta warga MBSA yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dadah terkawal, salam Malaysia Madani. Baik, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpahnya kurnianya kami diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama dalam program bersempena Perhimpunan Bulanan MBSA pada hari ini. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Bandar yang merupakan individu ataupun orang yang memberi ruang kepada kami selaku agensi interaksi kebangsaan untuk turut sama dalam memperkasakan segmentasi program tempat kerja bebas dadah. Saya juga nak sampaikan salam Tuan Pengarah saya yang berada di Sabah kepada Datuk di atas ruang penganjuran ini. Dan sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dalam program pada hari ini kami mengambil ruang sedikitlah untuk sama-sama memperkasakan segmentasi program pencegahan dadah iaitu tempat kerja bebas dadah, yang mana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, secara peribadinya apabila kami melaksanakan segmentasi program pencegahan tempat kerja bebas dadah iaitu tekad pada satu ketika dahulu, Datuk Bandar, Datuk Fauzi merupakan orang pertamalah yang empower kita untuk laksanakan program inisiatif berteraskan segmen penerokaan teknologi terbaru di PBT terdahulu. Jadi atas inisiatif bersama dengan kerajaan negeri, yang mana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di Selangor ni Jawatankuasa Khas Membanteras Dadah telah diamanahkan oleh Yang Amat Datuk Menteri Besar untuk dipengusikan oleh Yang Berhormat Esko Belia Sukan dan Keusahanan iaitu YB Najwan, di mana dalam Jawatankuasa Khas Membanteras Dadah peringkat negeri Selangor ni antara kriteria ataupun antara saranan daripada Yang Berhormat Esko adalah untuk kita bersama-sama dengan focal PBT. Dan saya secara peribadi, maknanya pada pertemuan kita pada ketika itu kita lihat antara agensi ataupun PBT yang paling prominent di dalam Selangor adalah MBSA lah. Dan kami terima kasih kepada Datuk Bandar juga kerana memberi ruang untuk kita terlibat sama-sama dalam aktiviti ini. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya tidaklah berniat secara langsung untuk bercakap tentang dadah secara spesifik. Tapi pada dasarnya apabila melalui kerjasama daripada Jabatan Perundangan dan juga Unit Integriti MBSA, kita lihat bahawa pelaksanaan program tempat kerja bebas dadah merupakan orang kata antara salah satu significant factor lah yang membolehkan MBSA kekal menjadi PBT paling prominent dalam menerjemahkan kesejahteraan sosial. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kami sebelum ni kalau kita boleh share sedikitlah slide yang saya bawa tadi, beberapa tempat yang kita laksanakan program memperlihatkan komitmen jabatan khususnya agensi dalam memperkasakan tempat kerja bebas dadah ini. Pada akhirnya kita nak lihat bagaimana engagement di antara ADK dan juga pihak PBT untuk kita make sure ada satu orang kata konsep deterrent lah, konsep deterrent yang mana kita boleh elak isu-isu pengambilan dadah dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kalau saya boleh lihatlah, kami juga bersama dengan rakan strategik kita iaitu Naila Sinan Berhad
yang merupakan syarikat swasta yang bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam meneroka penggunaan teknologi berdasarkan kecerdasan buatan lah, untuk kita lihat bagaimana kita boleh mengenal pasti, mengesan sebarang bentuk penyalahgunaan substan dan juga bahan lah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak juga, di mana pada hari ini kalau kita lihat dari sudut segmentasi apresiasi yang telah dibuat, kita boleh katakan, maknanya daripada peringkat kami lah sebagai pihak luar bersama dengan Pak Naila, bahawa kami berbesar hati untuk melihat bagaimana komitmen dan kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan dalam menjayakan aspek kesejahteraan sosial dalam pembangunan bakat, sukan dan kemahiran, juga telah memperlihatkan satu wadah bahawa apa jua yang kita buat itu juga merupakan faktor pelindung yang sangat baik. Dan saya dalam tempoh beberapa minit ni juga saya ingin kongsikan jugalah, apabila sebelum ni bila kami laksanakan program pencegahan tempat kerja bebas dadah, dalam pemikiran ataupun dalam doktrin, dalam gerak kerja, dalam kerangka kami lihat bagaimana kita boleh manifestasikan apa juga usaha yang kita buat ni, supaya pada akhirnya kita tahu MBSA ataupun Majlis Bandaraya Shah Alam ni mempunyai satu senario persekitaran yang sangat baik, khususnya dalam kita menangani isu-isu dadah yang kita kata pada hari ini kita tak boleh nak tangani secara konstruktif lah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ni pun kita pun lihat dalam negeri kita isu mengenai penggunaan dadah rekreasi. Saya tak nak cakap mengenai dadah secara khusus, tapi saya nak sharing apa yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar dalam siri mesyuarat MTMD yang lepas, apabila kebimbangan beliau terhadap recreational user, mereka yang menggunakan dadah rekreasi untuk tujuan berhibur. Maknanya kalau kita cakap tentang dadah konvensional yang pakai jarum suntikan dan sebagainya, mungkin kita agak terkebelakang. Jadi usaha yang kita laksanakan pada hari ini dan juga masa-masa akan datang adalah bagaimana kita nak menentukan urusan kawal selia bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah dari sudut recreational user ni. Kita lihat insiden baru-baru ni, konsert di Sunway sebagai contoh, memperlihatkan insiden kematian yang pada hari itu mungkin menjadi satu treated signal kepada agensi penguatkuasa khususnya lah, ada ke dadah baru dalam negara ni sampai kita tak boleh nak detect yang boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Sebelum ni pun kalau kita lihat, saya nak sharing sedikit lah. Kalau sebelum ni kita bercakap tentang salah satu dadah sintetik yang biasa digunakan di Europe, iaitu fentanyl, yang nama lain dia seperti Flakka, Zombie dan sebagainya. Dan pada akhirnya dulu kita assume merupakan dadah sebagai dadah transit saja dalam negara, dijumpai di airport dan sebagainya. Tapi hari ini apabila pihak PDRM membuat R&D dengan pihak UKM telah menggunakan teknologi AI bagi melihat kesan klinikal air kumbahan menjumpai di kawasan Lembah Subang, iaitu sintetik fentanyl yang digunakan untuk menghasilkan dadah itulah. Jadi kebimbangan kita berasas, dan pada hemah saya pada ketika itu sudah sampai masanya kita memperlihatkan satu gerak kerja yang konstruktif lah, yang mana komitmen bersama yang kita boleh pikul pada hari ini membolehkan kita tahu bahawa naratif mencegah dadah bukanlah salah satu tanggungjawab yang terletak di bahu agensi penguatkuasa semata-mata. Saya anggap macam mana dengan naratif yang kita sebut dalam tema Hari Intiraf Kebangsaan pada tahun ini, iaitu lebih baik cegah, dan pencegahan dadah tanggungjawab bersama adalah bagaimana kemampuan kita untuk manifestasikan dasar dadah negara yang melibatkan komitmen banyak kementerian dan agensi. Saya sekali lagi nak ucap terima kasih kepada Datuk Bandar. Maksudnya kalau dari sudut pengarah saya sangat-sangat berbesar hati kerana ruang yang diberikan, dan untuk makluman kepada semua warga MBSA, saya harap ini juga menjadi salah satu titik tolak khususnya kepada beberapa jabatan yang berkait dengan isu berkait dengan urus selia berkaitan tentang aktiviti-aktiviti pemerkasaan kesejahteraan sosial dan juga pencegahan dadah. Kerana pada ketika ini apa yang kami harapkan, engagement yang kita ada ni boleh kita bawa bersama, dan pada akhirnya kita mampu membentuk satu environment lah seperti mana kerajaan negeri harapkan dalam konteks tempat kerja bebas dadah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, di Selangor sahaja yang kita istilahkan program tekad ni sebagai tekad perdana. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Komitmen di peringkat kerajaan negeri, komitmen di peringkat agensi persekutuan merupakan salah satu naratif yang telah dijadikan satu template untuk digerakkan di pelbagai negeri lah. Dan ini saya akui apabila kita buat, kalau Datuk masih ingat lagi dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun sebelum ni, kita bermula di PBT terdahulu, kita buat satu program seminar tempat kerja bebas dadah, dan itu juga menjadi template
kepada semua PBT untuk laksanakan program dalam konteks yang bukan sahaja memberi awareness, kesedaran semata-mata, tapi kerangka kerja dan gerak kerja tindakan melalui penubuhan jawatan kuasa yang tidak dah. Jadi way forward Datuk, sebagai ringkasannya, kalau boleh apa yang kita laksanakan hari ini, kita mampu membentuk kepada naratif yang bahawa kita mampu mewujudkan satu jawatan kuasa yang tidak dah yang boleh berfungsi dengan baiklah dalam menyokong kedua-dua entiti ini supaya kita dapat memastikan persekitaran kerja khususnya di MBS ini bebas dari sebarang bentuk penyalahgunaan data dan juga substan. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Datuk. Sedikit gambaran juga kepada Datuk sebelum saya selesai dengan sesi taklimat ringkas saya ini. Hari ini juga komitmen Kerajaan Negeri bersama dengan syarikat Naila Sungai Berhad yang dipimpin oleh pengurusinya Puan Anita Kusyari dan juga Tengku Muji. So ini juga merupakan salah satu naratif atau simbolik kerjasama yang kita gerakkan terhadap penerokaan teknologi kecerdasan buatan yang mana kita boleh menggunakan alat ini dari sudut perspektif pengesanan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini memberi manfaat keseluruhan kepada semua warga kerja MBSA. Dan untuk itu saya ucap sekali lagi terima kasih kepada Datuk Bandar dan juga semua barisan kepimpinan yang beri ruang kepada ADK. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Penceramah Encik Faizal daripada AADK di atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi. Majlis dengan ini menjemput Datuk Bandar Shah Alam untuk memakai VR dan juga majlis menjemput Puan Anita Hushairi, pengarah urusan Naila Sungai Berhad untuk ke pentas. Dijemput. Majlis dengan ini menjemput Datuk Bandar Shah Alam untuk memakai VR sebagai komitmen pada pagi ini. Terima kasih kepada Datuk Bandar Shah Alam dan Puan Anita atas gimik pelancaran tadi. Majlis Perhimpunan Bulanan MBSA kali keempat bagi tahun 2025 ini telah sampai ke penghujungnya.